Assalamualaikum. Hari ni Mak nak masak lemak sayur bayam. Sayur bayam pun Mak nak tunjuk. Ya. Tak juga. Habis ini Mak masak, Mak tak tumis-tumis lagi. Sebab Mak sakit tekak. Tekak Mak tengah sakit lah. Demam pula. Rasanya tak nak Mak makan berminyak-minyak. Makan rebus-rebus saja. Lepas tu masukkanlah bawang putih, bawang merah, cili padi, ikan bilis tu kita tumbuk. Lepas tu masukkanlah. Sebelumnya Mak masak macam ni tekak tak boleh terima. Sekarang pula lain. Sedap pula. Rebus saja gitu Biasalah macam mak kita dulu. Kita kan guna kelapa bulat tu kan. Dikopek dan diparut kan lama kan. Tapi yang itu memang sedap lah, santan fresh. Ini santan kotak, tak ada rasa santan. Tapi boleh pula masuk tekak Mak. Apa benda lah agaknya. Masukkan garam, Jino. Dah sudah tu masukkan sayur. Sayur bayam. Kita masakkanlah sekejap, bukan lama no pun. Okeylah, macam gitu je lah. Kita masak rebus-rebus saja. Okey, Assalamualaikum. Saja nak tunjuk.